Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi di KL. So sekarang kita nak sarapan dulu. Kita pergi 7-Eleven bersama akak D kita lagi. Hai, welcome back setelah sekian lama. So hari ni cuba teka kita nak pergi mana. Hari ni kita nak pergi expo kahwin. So expo kahwin yang menjual barang-barang untuk kahwin. So kita memang tak sabar. Oh, Zaiti sini lah cantiknya. Wah, kita pergi hijau hari ni. Wow. Aku macam tak percaya aku akan pergi tempat ni, guys. Expo kahwin. Okay, so ni adalah pengalaman pertama aku pergi expo macam ni. Dan let's go. Hi guys. So kita akan pergi ke Wedding Expo. Kita tengok apa yang ada kat situ, okay? So kita orang sebenarnya datang awal dah. Tapi tengok oh lambat sekejap. Dah beratur dah. Hi guys, welcome back So to our baru channel. shut up. So kita baru settle pergi kursus kahwin. Bukan. Wedding Expo So kita baru settle pergi expo perkahwinan Melayu terbesar. di Okay, Malaysia. Besar. terbesar di Malaysia dia cakap. So dekat sini bila masuk tu banyak gila lah. Orang kata apa, flyers yang diedar. Kita masuk terus Satu beg penuh kan? satu beg penuh, guys. So yang kita dapat adalah videographer. Yeah, So macam mana? banyak. Macam mana experience? Dia kan dia ada banyak tapi macam tak menarik perhatian. So yang menarik tu videographer je. So daripada banyak list yang kita nak cari tu satu je yang dapat. Yang lain mungkin kita sebab kita selain daripada kita melanggan package berikut, kita mencari inspirasi lah untuk cari lagi barang-barang. So sekarang kita nak pergi cari makan. Kita dah lapar. Okay, jom let's go.